Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami dalam sesi perkongsian ilmu hari ini yang dibawakan khas oleh Unit Pengurusan Psikologi Penjara Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia yang serba pantas hari ini, seringkali kita rasa lemas dengan tekanan kerja, masalah peribadi dan jangkaan orang sekeliling. Kadang-kadang, kita rasa macam autopilot, badan ada di sini, tapi fikiran melayang ke tempat lain. Hari ini, kita akan belajar satu tools atau alat psikologi yang sangat powerful tetapi ringkas. Kita panggil ia mindfulness dengan menggunakan teknik ARM, accept, adjust, move on. Teknik ini bukan sahaja teori, tetapi satu cara hidup untuk mengembalikan ketenangan anda. Lihat pada slide ini. Misi kita hari ini ialah latih minda lebih tenang, fleksibel dan berdaya tahan. Kenapa tiga perkara ini? Kerana ketenangan membolehkan kita berfikir waras. Fleksibel membolehkan kita tidak patah bila ditekan. Dan berdaya tahan bermaksud kita boleh bangkit semula selepas jatuh. Di sini ada dua konsep utama yang perlu kita faham. Mindfulness, ia bermaksud kesedaran penuh terhadap saat ini tanpa menghakimi. Maksudnya, kita sedar apa yang berlaku sekarang tanpa cepat melabel, ini buruk, ini salah atau aku gagal. Ini adalah kenderaannya. Bagaimana nak capai mindfulness? Kita guna teknik ARM. Ia adalah singkatan kepada accept, terima, adjust, sesuaikan dan move on, teruskan. Tiga langkah mudah ini adalah kunci untuk mengurus emosi bila kita berdepan cabaran hidup yang tak dijangka. Mari kita selami apa sebenarnya mindfulness. Ramai orang ingat mindfulness ini kena duduk bersila, pejam mata dan kosongkan fikiran macam Sami di gunung. Tidak semestinya. Mindfulness ialah kesedaran penuh terhadap saat ini tanpa menghakimi. Sebagai contoh, pernah tak anda memandu dari pejabat ke rumah, tiba-tiba dah sampai? Anda tak ingat pun simpang mana anda lalu tadi. Itu maksudnya minda anda tiada di situ, mindless. Mindfulness adalah sebaliknya, anda sedar tangan anda memegang stering, anda sedar bunyi enjin dan anda sedar perasaan anda ketika itu. Ia melatih diri untuk tenang, fokus dan menerima realiti. Bila kita mindful, kita tidak risau tentang masa depan yang belum jadi dan tidak menyesal tentang masa lalu yang dah lepas. Kita ada di sini. Hasilnya, ia membantu mengawal stres dan meningkatkan kesejahteraan. Kajian menunjukkan orang yang mindful kurang risiko darah tinggi dan masalah kebimbangan, anxiety, kerana mereka tidak membiarkan otak mereka overthinking perkara yang di luar kawalan. Jadi, kenapa kita perkenalkan teknik ARM? Kenapa tak guna teknik lain? Pertama, sebab ia teknik ringkas dan praktikal. Bila kita tengah marah atau stres, otak kita tak boleh proses benda kompleks. ARM adalah formula mudah, 3 langkah sahaja, yang anda boleh ingat walaupun ketika sedang panik. Kedua, ia membantu menyesuaikan diri dengan cabaran harian. Hidup ini tak selalunya indah. Tayar pancit, bos marah, anak sakit. ARM adalah mekanisme pertahanan diri segera. Ketiga, ia menyokong amalan mindfulness agar lebih konsisten. Susah nak jadi mindful 24 jam. Tapi dengan ARM, bila ada masalah datang, kita ada struktur untuk kembali tenang. Ia macam anchor atau sau kapal yang memastikan kita tak hanyut di bawah emosi. Langkah pertama ialah yang paling susah, tapi paling penting, accept atau terima. Apa maksud terima? Ia bermaksud mengakui perasaan, fikiran dan keadaan yang sedang berlaku tanpa menafikan. Contohnya, anda dimarahi oleh penyelia di hadapan rakan sekerja. Naluri pertama kita ialah menolak, kita rasa nak marah balik, atau kita rasa nak lari, atau kita nafikan kesilapan. Accept di sini bermaksud kita berhenti sejenak dan berkata pada diri, okey, aku sedang rasa malu dan marah sekarang. Ini yang sedang berlaku. Kita perlu belajar menerima emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa sebagai sebahagian dari lumrah manusia. Jangan hukum diri anda sebab rasa sedih. Bila kita berhenti tanya, kenapa ini berlaku pada aku? Dan mula terima bahawa benda dah jadi, kita jimatkan tenaga. Tenaga itu nanti kita boleh guna untuk cari jalan penyelesaian. Ingat, acceptance is not weakness. Menerima tak bermaksud kita kalah,
Ia bermaksud kita berpijak di bumi nyata. Selepas kita dah terima dan hati dah mula tenang sikit, barulah kita masuk langkah kedua, adjust atau sesuai. Di sini, kita menyesuaikan cara berfikir dan bertindak. Bayangkan anda main catur. Bila lawan gerakkan buah catur, anda kena adjust strategi anda. Macam tu juga hidup. Gunakan teknik pernafasan, tarik nafas dalam-dalam untuk kurangkan degupan jantung. Kemudian, lakukan reframe pemikiran. Contohnya, tadi anda dimarahi bos. Fikiran negatif, bos memang benci aku. Aku pekerja teruk. Fikiran yang diadjust, bos marah sebab projek ni lambat. Dia marah pada situasi, bukan pada peribadi aku. Apa aku boleh buat untuk fix projek ni? Ini dipanggil mencari sudut pandang baharu. Kita latih fleksibiliti mental. Daripada melihat masalah sebagai jalan mati, kita lihat ia sebagai bonggol jalan. Kita cuma perlu perlahankan kenderaan, adjust gear dan jalan terus. Langkah terakhir, move on atau teruskan. Ramai orang tersangkut di fasa accept atau adjust tapi tak bergerak ke depan. Move on bermaksud melepaskan perkara yang tidak boleh dikawal dan fokus kepada langkah seterusnya. Kita tak boleh kawal mulut orang yang mengata kita. Kita tak boleh kawal cuaca hujan. Tapi kita boleh kawal tindakan kita. Gerakkan diri ke hadapan dengan tindakan kecil tetapi konsisten. Amalkan sikap letting go. Jangan pikul beban semalam ke hari ini. Contohnya, lepas konflik di pejabat selesai, jangan bawa balik muka masam tu ke rumah jumpa anak isteri. Tinggalkan di pintu pejabat. Bina semula semangat dengan fokus pada perkara bermakna. Kalau kerja buat kita stray, cari kegembiraan dalam hobi atau keluarga. Move on ialah tindakan fizikal dan mental untuk terus melangkah. Tuan-tuan, teknik ARM ini versatil. Di mana boleh guna? Kehidupan seharian, bila tersangkut dalam jam, guna ARM. Accept jam tu, adjust dengan dengar lagu bass, move on dengan memandu tenang. Tempat kerja, bila dapat tugas last minute. Pengurusan emosi peribadi, bila bergaduh dengan pasangan. Ia memberi ruang kepada kebijaksanaan menyesuaikan diri. Bila kita guna ARM, kita tak jadi macam robot yang meletup bila butang ditekan. Kita jadi manusia yang ada pause button sebelum bertindak. Untuk memahamkan lagi, mari kita ikuti satu kisah pendek. 1. Cerekarama, ringkas bertajuk Awan Hitam Amir. Saya nak anda bayangkan diri anda sebagai Amir. Cuba rasakan apa yang dia rasa dan fikirkan macam mana ARM boleh selamatkan hari dia. Ini situasinya. Amir bekerja di jabatan atau organisasi yang penuh gosip dan persaingan tidak sihat. Setiap hari Amir masuk kerja, dia dengar kawan-kawan berbisik. Ada yang tikam belakang untuk dapatkan pujian bos. Suasana sangat toksik. Amir rasa sangat tertekan, stres, rasa nak berhenti kerja dan setiap pagi rasa berat hati nak bangun tidur. Sekarang, saya nak tanya anda semua. Kalau anda jadi Amir, apa perasaan anda? Marah, kecewa, lemah semangat. Di sinilah Amir perlu menggunakan ARM. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita kenali Amir. Lihat wajahnya. Nampak tenang, kan? Tapi di sebalik ketenangan itu, Amir sedang berperang dengan persekitarannya. Amir bekerja di sebuah jabatan atau organisasi yang sangat mencabar. Masalahnya bukan kerja itu susah, tetapi persekitaran kerjanya penuh dengan gosip dan persaingan yang tidak sihat. Rakan sekerja bercakap belakang, ada puak-puak tertentu dan suasana kerja menjadi sangat toksik. Bayangkan anda masuk ke pejabat setiap pagi dengan perasaan berat hati kerana suasana negatif ini. Apa kesannya kepada Amir? Lihat slide ini. Lama-kelamaan, toksik itu mula meracuni fikiran Amir. Dia mula sering rasa stres, kecewa dan yang paling perit, dia rasa tidak dihargai walaupun dia telah berusaha keras. Dia buat kerja bagai nak rak, tapi orang lain yang pandai, mengampu, yang dapat nama. Ini adalah fasa bahaya. Bila kita rasa usaha kita sia-sia, kita akan mula mengalami burnout dan kemurungan. Amir berada di persimpangan nak meletup marah atau nak merana dalam diam. Di sinilah Amir perlu menggunakan teknik ARM. Langkah pertama yang Amir ambil ialah accept, terima. Lihat tangan Amir di dadanya. Dia sedang bercakap dengan dirinya sendiri, saya terima keadaan ini. Apa maksudnya? Adakah Amir menyerah kalah?
Tidak, Amir sebenarnya sedang mencapai satu kesedaran penting. Dia sedar dia tidak boleh mengawal sikap orang lain. Dia tak boleh tutup mulut orang yang mengumpat. Dia tak boleh paksa bos untuk terus suka dia. Dia berhenti membazir tenaga cuba mengubah benda yang di luar kawalan. Di fasa ini, satu beban berat terangkat dari bahu Amir. Prinsip utamanya di sini ialah, Amir terima hakikat bahawa persekitaran toksik itu bukan salah dirinya. Sebelum ini, mungkin Amir fikir, aku ke yang salah. Aku tak cukup bagus ke? Tapi bila dia accept, dia sedar, oh, mereka yang bermasalah. Budaya kerja ni yang sakit, bukan aku. Pengakuan ini sangat penting untuk memulihkan keyakinan diri Amir. Bila hati dah tenang sikit, Amir masuk ke fasa kedua, adjust, sesuai. Sekarang, Amir ubah strategi. Dia tak boleh ubah pejabat, tapi dia boleh ubah cara dia bertindak balas. Lihat Amir sekarang, dia tersenyum sambil bekerja. Apa dia buat? Amir mula menyesuaikan diri dengan fokus pada kerja, kurangkan terlibat dengan gosip dan belajar kawal stray. Bila rakan sekerja mula berbisik, Amir pilih untuk pakai earphone atau fokus pada skrin komputer. Dia tarik diri dari drama. Prinsip di sebalik tindakan Amir ini dipanggil setting boundaries. Amir letakkan sempadan sihat dan pilih tindakan positif. Dia bina satu, pagar mental. Orang toksik tak dibenarkan masuk ke dalam emosi dia. Dia datang kerja, dia buat yang terbaik, dia balik. Dia pilih untuk jadi profesional dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah cara dia adjust supaya dia boleh terus survive. Akhirnya, langkah ketiga, move on, teruskan. Selepas menerima dan menyesuaikan diri, Amir kini melangkah ke hadapan. Lihat senyuman Amir bersama rakan-rakan yang lain. Dia tidak lagi bersendirian meratapi nasib. Amir kini fokus pada perkembangan diri dan membina rangkaian positif. Daripada melayan orang yang negatif, dia cari kawan-kawan yang positif. Dia sibukkan diri belajar skill baru atau cari hobi baru. Tenaga dia disalurkan untuk memajukan diri sendiri. Dan inilah hasil akhirnya. Lihat Amir berdiri di jalan yang terang. Prinsip move on bermaksud Amir bersedia untuk terus melangkah. Apa pilihan yang dia ada? Dua kemungkinan, sama ada dia kekal di situ dengan ketahanan diri yang tinggi, dia dah kalis toksik, atau dia gunakan kekuatan baru ini untuk cari kerja yang lebih baik di tempat lain. Yang penting, dia bukan lagi mangsa keadaan. Dia adalah pemandu kepada hidupnya sendiri. Sebagai penutup, mari kita rumuskan perjalanan Amir tadi. Dari seorang yang stray dan murung, dia bangkit menjadi individu yang berdaya tahan. Kuncinya hanya 3 langkah mudah ini. Accept, dia terima realiti bahawa dia tak boleh kawal orang lain. Adjust, dia sesuaikan tindak balas dengan meletakkan sempadan dan fokus kerja. Move on, dia teruskan ke depan dengan membina hidup yang lebih positif. Tuan-tuan dan puan-puan, jika Amir boleh lakukannya dalam persekitaran yang begitu toksik, saya yakin anda juga boleh amalkan teknik AM ini dalam cabaran hidup anda sendiri. Sebagai penutup sesi kita pada hari ini, saya ingin hadiahkan satu kata-kata semangat untuk anda bawa pulang. Ingatlah pesanan ini, terima apa yang berlaku, sesuaikan cara berfikir, dan teruskan melangkah kerana disitulah lahirnya kekuatan diri yang sebenar. Kekuatan sebenar bukan bermaksud kita tidak pernah jatuh atau tidak pernah sedih. Kekuatan sebenar ialah keupayaan minda kita untuk menyusun semula strategi saat kita diuji dan keberanian untuk tidak membiarkan satu hari yang buruk merosakkan seluruh kehidupan kita. Dengan itu, saya akhiri sesi latihan kita hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih atas perhatian dan kesudian anda semua menggunakan trainer kami hari ini. Semoga ilmu mindfulness dan teknik accept, adjust dan move on ini dapat memberi manfaat kepada kesejahteraan mental tuan-puan bersama. Sesi latihan ini dibawakan khas oleh Unit Pengurusan Psikologi, Penjara Sungai Buloh. Ingat, bila hidup menekan, accept, adjust, move on. Assalamualaikum dan salam sejahtera.